laita, la'alla. Ada banyak lagi tapi kita ajar sikit-sikit. Hari ni laisa. Hari ni sebelum ni inna. Untuk tajuk dua adalah laisa. Okey, kita masuk laisa dalam ayat-ayat yang diberikan. Tengok contoh yang diberi. Huwa tajirun, huwa laisa bitajirin. Satu cara boleh. Dan boleh juga buat laisa huwa bitajirin. Tapi itu jadi agak Melayu lah. Kalau laisa huwa bitajirin agak Melayu. Yang sebetulnya huwa laisa bitajirin. Huwa al-yabani, huwa. Yang contoh diberi yang kedua itu oleh kerana dia punya khabar. Ingat, tengok khabar ni khabar harfu jar. Khabar jar wa majrur. Jenis khabar adalah khabar jar wa majrur. Huwa minal Yabani. Dia dari Jepun. Bila dia khabar jar wa majrur, dia tidak boleh ada bi pada laisa tu. Contoh kita kata laisa bimin, salah. Kalau kita cakap laisa bimin minal Yabani, salah. Kita kena straight to the point je. Huwa laisa minal Yabani. Tak boleh letak bi dah. Ke atas kita boleh letak bi. Huwa laisa bitajirin. Tapi untuk khabar jar wa majrur ataupun khabar-khabar lain, khabar ada 5 jenis. Siapa ingat? Bagus. Siapa tak ingat? Ana sebut. Khabar ada 5 jenis. Satu khabar mufrad. Khabar mufrad ni khabar yang bukan ayat ataupun syibhu jumlah. Khabar kedua adalah khabar jar wa majrur. Khabar ketiga khabar zaraf. Khabar keempat khabar jumlah fi'liyah. Khabar kelima khabar jumlah ismiyah. Jadi tuan-tuan yang mulia, untuk khabar mufrad sahaja, mufrad ni bukan maksudnya mufrad lawan kepada jamak tau. Mufrad ini maksudnya khabar dia khabar satu perkataan je. Khabar dia bukannya jumlah ataupun syibuhu jumlah. Jadi hanya khabar mufrad sahaja boleh menerima bi untuk laisa ni. Huwa laisa bitajirin. Kalau untuk khabar lain dia kena direct terus, tak boleh ada bi. Okey, jadi contoh yang diberi dalam ayat ni nampak dah. Huwa laisa minal Yabani ataupun huwa laisa khalfal masjidi, tak boleh kata huwa laisa bi khalfa, tak boleh. Tak boleh letak bi dah sebab dia bukan khabar mufrad. Okey, nombor 1 kita buat jawapan terus dan Ana berharap semua orang pun dah buat jawapan. Hari ini untuk cek sahaja. Al-manaratu jamilatun. Cara jawapannya adalah laisat al-manaratu ataupun al-manaratu laisat. Boleh dua-dua. Okey, tapi kita buat laisat al-manaratu bijamilatin. Laisat al-manaratu bijamilatin ataupun al-manaratu laisat bijamilatin. Al-manaratu laisat bijamilatin. Nombor 2, ana lastu. Ana lastu bighaniyin. Ana lastu bighaniyin. Okey, jangan anak besar sikit. Ini kecil. Nombor 3, anta lasta bifaqirin. Anta lasta bifaqirin. Nombor 4, hiya laysat minal Iraqi. Hiya laysat minal Iraqi. Nombor 5, nahnu lasna. Ada alif lasna, nun alif. Nahnu lasna biazkiya'a. Tak, Ya, soalan? nak tanya yang page sebelumnya, Ada page kenapa sebenarnya. dia Okey. punya anta, dia bagi contoh anta kabirun, lepas tu dia punya kalau pakai lasta Hmm. dikurungkan anta tu. Okey, sebab anta tu kalau dia pilihan, tak nak sebut pun tak apa. Kita macam ni lasta anta bifaqirin ataupun anta lasta bifaqirin ataupun buang terus lasta bifaqirin. Kita buang terus anta, tak payah sebut pun. Macam tadi, macam ni nahnu azkiya ni kita boleh sebut lasna bi azkiya. Tak perlu sebut nahnu pun tak apa. Dia pilihan sebutan tu. Faham? Faham, faham. Okey. Jadi nombor 5, nahnu, nak sebut nahnu pun tak apa, tak nak sebut pun tak apa. Sebut terus jawapan lasna bi azkiya'a. Azkiya'a mamnu min as-sarfi majrurun bil fathati. Okey, nombor 6, al-mudarrisuna laisu. Al-mudarrisuna laisu fil fusuli. Ada dua jawapan kat sini.
Okey, Ana bagi jawapan pertama adalah al-mudarrisuna laisu. Ana bagi jawapan laisu ada alif. Laisu fil fusuli. Al-mudarrisuna laisu fil fusuli. Kalau kita nak letak laisa ni ke depan, kena nak letak depan, dia akan jadi macam ni. Laisa balik. Jadi laisa. Laisa al-mudarrisuna. Laisa al-mudarrisuna fil fusuli. Dua jawapan yang dua-dua betul. Fil fusuli. Okey, laisal mudarrisuna fil fusuli ataupun al mudarrisuna laisu fil fusuli. Kenapa? Ni kita belajar lepas ni, tapi untuk pengetahuan fi'il ni fi'il fi'il kata kerja kalau duduk depan dan selepas dia ada kita sebut laku, dia tak boleh dijamakkan. Ini tak boleh jamak. Kena guna yang mufrad saja. Lepas ni kita akan lebih detail lah. Hari ni biar tahu je dulu. Fi'il duduk depan macam gini qalal mudarrisuna. Qalal mudarrisuna innahum uh, ghadba. Ya, innahum ghidabun. Cikgu telah berkata qalal mudarrisuna. Tapi kalau kita kata al mudarrisuna qalu, ada waw tadi. Itu belajar lepas ni, tapi hari ni biar jumpa dulu. Ini kaedah jawapan dia. Al mudarrisuna laisu fil fusuli. Kalau nak duduk depan, laisal mudarrisuna fil fusuli. Okey, nombor 7. Nombor 7, anti zakiyatun. Lasti bizakiyatin. Lasti bizakiyatin. Nombor 8. Nombor 8. Antum kibarun. Lastum bikibarin. Lastum bikibarin. الطالبات في المكتبة. الطالبات لسن في المكتبة. لسن النون tak ada alif. لسن في المكتبة. الطالبات ejaan dia macam ni. الطالبات لسن macam ni. الطالبات لسن في المكتبة. Nombor 10, antunna muhandisatun jududun. Lastunna lastunna bimuhandisatin jududin. Lastunna bimuhandisatin jududin. Okay. Next. Nombor 6. Nombor 6 besar. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan laisa. Di sini kita kena jawab soalan. Soalan yang ditanya, kita jawab mesti kena menggunakan laisa. Walaupun secara realitinya tak perlu jawab laisa, tapi ini nak belajar. Jadi kita jawab laisa. Muhandisun abuka. Jawapan dia, la abi laisa bimuhandisin. La abi laisa bimuhandisin. Nombor 2, mudarrisatun ummuka. La ummi laisat bimudarrisatin. La ummi laisat bimudarrisatin. Pakai buah ya boleh juga lah. Boleh juga. La hiya pun boleh. Macam tu contoh soalan dia. Mudarrisatun ummuka. La hiya laisat boleh. Boleh guna hiya ataupun guna ummi pun tak apa. Tak ada masalah. Dua-dua okey. Okay. Seterusnya, nombor 3. Ahujjajun antum. La lasna. Sebab dia tanya antum La lasna bihujjajin. La lasna bihujjajin. Nombor 4. Amudarrisatun akhawat. Amudarrisat. Ya, anak-anak kacau je. Jangan. Abah baru kerja sekarang. Kita pergi suruh ni suruh. Okay. Dah habis solat dah. Okay. Masa ni lah dia suruh tiup belon. Minta kakak ini. Mumarridatun akhawatuka la hunna lasna. Hunna lasna bimumarridatin. Hunna lasna bimumarridatin. Imamun anta? La lastu bi imamin. La lastu bi imamin.
Ayahudun hum, adakah mereka Yahudi? La, hum laisu biyahudin. La, hum laisu biyahudin. Ahulwatun hadhil fakihatu, adakah manis buah ini? La, hiya laysat bihulwatin. Hiya laysat bihulwatin. Ini mudah, straight to the point je, tidak berbulut-bulut. Kita ambil page seterusnya. Hari ini kita cuba habiskan sebab minggu lepas dah tergendala kelas kita. Oh, laptop Ana rupa-rupanya rosak graphic card. Bukan rosak lah. Dia kata ada masalah kekotoran kot. Dia jadi tak boleh nak baca. Dia bersihkan je. Dia tak tukar apa-apa. Alhamdulillah tak perlu baikilah. Hanya bersihkan sikit-sikit sahaja. Sebab memang tak pernah servis sebelum ni. Uh, Minggu lepas baru servis. Selepas kejadian blackout tu. Okey, number 7. Yuwajjihul mudarrisu ila kulli minat tullab. Yang ini tak perlu sebab ini kalau kita berdepan lah. Kalau kita dalam kelas, kita boleh buat soalan, tanya direct. Setiap orang tanya orang tepi. Tapi oleh kerana kita online, kita skip yang ni. Terus nombor 8. Nombor 8. Iqra'il amsilata thumma adkhil inna alal jumalil atiyati. Okey, di sini kita belajar pada tajuk 1. Inna ni direct. Directnya macam mana? Dia punya isim adalah isim yang makrifah. Isim yang makrifah, kita guna inna. Untuk tajuk 2 ni, kita belajar advance sikit. Kita guna inna, tapi isim bagi inna itu adalah isim yang nakirah, yang tidak beralif lam. Okey, contoh dia tunjuk, dia kata fil juz'il awal, pada sebelum ni kita belajar al-mudarrisu, ada alif lam al-mudarrisu fil fasli. Cikgu itu di dalam kelas. Itu spesifik dan itu diberi nama makrifah. Bila ada alif lam dia dikira makrifah. Maka ini ayat yang normal, ayat biasa. Sebab biasanya ghaliban al-mubtada'u ma'rifatun. Biasanya mubtada' adalah makrifah. Ini yang biasa ni. Al-mudarrisu fil fasli ayat biasa. Jadi kalau yang kat tepi ni adalah mubtada'nya adalah nakirah. Bila mubtada' nakirah, kita tak boleh buat ayat mudarrisun fil fasli. Salah. Mudarrisun fil fasli, siapa yang buat dalam wajibat macam tu, ana pangkah terus. Dia salah mudarrisun fil fasli. Dia kena bila mubtada' nakirah, dia duduk belakang. Dia ke belakang kan. Dia jadi fil fasli mudarrisun. Fil fasli khabar, mudarrisun mubtada'. Mudarrisun mubtada'. Contoh yang kedua, al-haqibatu amama sabburati. Amama sabburati haqibatun. Dari segi makna dalam bahasa Melayu, macam ni ya. Beg itu di depan papan tulis. Beg itu di depan papan tulis. Ayat yang kedua, depan papan tulis ada beg. Bukan beg itu, tapi ada beg. Beg apa? Tak tahu, baru kali pertama. Dalam ayat dia kita baru perkenalkan dia. Di depan papan tulis ada beg. Jadi beg itu adalah beg yang general. Tak tahu beg apa, beg mana dan kita tak bincang lagi dalam ayat-ayat sebelumnya. Maka ia adalah nakirah. Itu maksud nakirah. Okey, kemudian bila kita masuk inna, innal mudarrisa fil fasli. Innal mudarrisa fil fasli. Inna dengan isim inna duduk dekat-dekat. Tetapi bila ayat mubtada'nya adalah nakirah, kita akan jadi inna fil fasli mudarrisan. Mudarrisan walaupun duduk jauh, tapi dia adalah isim inna. Inna fil fasli mudarrisan. Cara i'rab mudarrisan, mudarrisan ismu inna mansubun bil fathati. Fil fasli khabaru inna, khabar jar wa majrur. Ayat seterusnya, innal haqibata amama sabburati. Sesungguhnya beg itu di depan papan tulis. Okey. Ayat yang kedua, inna amama sabburati haqibatan. Sesungguhnya di depan papan tulis ada satu beg. Beg apa? Okey, ini kita baru bincang. Kerana general beg. Beg mana-mana tak tahu, tapi ada satu beg. Okey, jadi ayatnya inna amamas sabburati haqibatan isim inna yang duduk jauh daripada inna. Dalam Quran banyak ayat macam ni, sangat banyak. Nanti kita tengok bila ada masa, insya-Allah.
Okey, seterusnya dia buat tamarin terus. Tamarin ni dia suruh letak inna, lepas tu satu ada alif lam, satu tidak ada alif lam. Sangat mudah. Contoh, inna syuyukha fil masrifi. Sesungguhnya syekh-syekh berada di uh, ya, anak-anak buat masalah tarik dia tarik wire je. Bahaya. Okey. Inna syuyukha fil masrifi. Masrifi maknanya bank. Sesungguhnya syekh-syekh di bank itu. Inna fil masrifi syuyukhan. Itu jawapan dia. Di mana dia buat dua-dua ni. Satu garis untuk ayat yang mubtada ma'rifah. Ayat yang kedua mubtada yang nakirah. Ataupun isim inna yang nakirah. Inna fil masrifi syuyukhan. Nombor dua. Innal mudarrisata al-jadidata. Innal mudarrisata al-jadidata ma'al mudirati. Sesungguhnya cikgu yang baru berada bersama mudir perempuan. Okey, ayat seterusnya untuk tanpa alif lam. Inna ma'al. Inna ma'al mudirati. Inna ma'al mudirati mudarrisatan jadidatan. Inna ma'al mudirati mudarrisatan jadidatan. Nombor tiga. Innal fallaha ya ada soalan? Aha. Ada alif. Syuyukhan, ada alif. Yang tidak, okey, ana buat ulang kaji. Yang tidak boleh terima alif hanyalah ta marbutah dengan hamzah mamdudah. Hamzah yang sebelum dia ada alif. Contoh nisaan. Nisaan. Kalau kita ada inna lah kat depan, contohlah, ini jarang berlaku tapi inna inna nisaan. Ini tak boleh terima alif sebab dia ada hamzah mamdudah yang sebelum dia ada huruf alif. Satu lagi ta marbutah yang tidak boleh terima alif bila dia bertanwin, bila dia mansub tanwin. Okey, jadi syuyufan tu dia memang kena tulis alif. Okey. Number tiga, innal fallaha khalfa hisani. Sesungguhnya petani itu belakang kuda saya. Inna khalfa inna khalfa hisani fallahan. Sesungguhnya belakang kuda saya ada seorang petani. Itu. Nombor empat, innal mu'jama limas'udin. Untuk jawapan kedua, inna limas'udin mu'jaman. Dalam Quran kan, anda ada tulis dalam Facebook, dalam ayat inna ma'al usri yusra. Ini ayat dia. Anda tulis inna ma'al usri, ya, sorry. Inna ma'al usri yusra. Yusran. Okey. Di sini kita akan tahu bahawa yusran ini kenapa dia maksud, sebab dia isim inna. Dia isim inna. Inna ma'al usri. Ma'al usri ni khabar inna. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi Allah bagi tahu sesungguhnya bersama bersama kesusahan itu ada kesenangan. Ana dah tulis dalam Facebook, boleh tengok balik dekat Facebook ana. Ana ada share, ana reshare balik status yang lama, bahawasanya ya, kaedah kenapa yusron itu tidak ada alif lam sebab dia adalah nakirah. Dia nakirah. Detailnya baca dekat anda punya Facebook, anda ada share terbaru. Okay, next. Nombor empat, innal mu'jama li mas'udin. Inna li mas'udin mu'jaman. Innar innar rubiyata inda khalina. Khalina bukan nama orang, Khalina ni maksudnya bapa saudara kami. Bapa saudara kami. Inna inna inda khalina rubiyatan. Rubiyatan. Alhamdulillah. Habis tajuk muka surat 17. Kita next muka surat baru. Okey.
Dia nombor 9 apa dia nak? Wal'an ikra hadhil amsilata thumma adkhil inna 'ala al-jumal al-atiyati. Okey, ini dia suruh letak inna untuk semua ayat-ayat yang diberikan. Contoh yang diberi li salasu akhawatin. Saya ada 3 orang kakak ataupun adik-beradik perempuan. Adik-beradik perempuan li salasu akhawatin. Akhawatin adalah mudhaf ilaih sebab nombor 3 hingga 10 mesti menggunakan mudhaf ilaih yang jamak dan nombor mesti berlawanan. Muannas muannas muzakkar, muannas jadi muzakkar, muzakkar jadi muannas. Innali salasa akhawatin. Sesungguhnya saya ada 3 orang kakak. Okey, contoh yang diberi kedua, indi daftarun kabirun. Inna indi daftaran kabiran. Okey, kita buat jawapan terus. Ana berharap antum semua dah tulis jawapan. Sekarang hanya untuk cek sahaja, bukan hanya tunggu jawapan Ana. Tak baik kalau tunggu saja. Tak baik. Ana aku bagi tahu semua orang kena buat dah tamrin dalam tajuk-tajuk di buku teks tu. Kena buat. Ana ni masa Ana baca ni hanya cek jawapan untuk tanda betul ke tak jawapan kita. Kena jujur kat sini. Ana tak cek tau, tak sempat nak cek seorang-seorang. Jadi masing-masing kena jujur, buat jawapan siap-siap sebelum masuk kelas. Okay, nombor 1. Fil fasli khamsatu tullabin. Inna fil fasli khamsata tullabin. Inna fil fasli khamsata tullabin. Nombor 2. Inna lana. Ana bagi jawapan terus Nombor 2. Inna lana mudarrisan jayyidan. Nombor 3. Inna fi jaibi. Okey, jaibun maksudnya poket. Jaibun maksudnya poket. Okey, dah jumpa kot buku 1 baru ni. Dia ada jamak. Jaibun jamak dia juyubun. Juyubun. Juyubun ada dalam Quran. Juyubun. Ya. Juyubun. Ni jamak jaibun. Jamak jaibun juyubun. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Dalam ayat mengenai pemakaian tudung. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ. Allah bagi tahu maka hendaklah orang-orang muslimat menutup juyub. Juyub ni poket-poket. Poket yang dimasukkan kat sini adalah belahan belahan apa kat sini ni apa panggil apa? Belahan apa ni? Belahan baju bahagian atas tu, leher tu. Juyub tu maksudnya kat situ dalam ayat itu adalah bukan poket tau, adalah poket kepala lah, untuk masuk kepala tu ada jaibun. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Juyub tu maksudnya belahan leher. Belahan leher pakaian tu. Itu dalam Quran. Jadi dalam ni, ayat dalam ni jaibun itu bawa masuk poket. Inna fi jaybi mi'ata. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Nombor 4. Inna bil kulliyati. Inna bil kulliyati aliman syahiran. Aliman syahiran. Nombor 5. Inna fil hindi anharan kathiratan. Anharan ada alif. Ini kalau kita tulis ada inna, dia kena anharon ada alif. Kabiratan tak boleh ada alif. Dia hanya macam tu je. Inna fil hindi anharon kabiratan. Nombor 6. Inna laka barqiyatan. Inna laka barqiyatan. Barqiyah ni maksudnya telegram. Ini buku ni cetakan lama. Masih menggunakan sistem telegram. Barqiyah ni maksud telegram. Inna laka barqiyatan. Barkun asalnya macam ni Barkun. Ya. Wara'dun wa barq. Barkun ni ada dalam surah uh, Baqarah. Barkun maksudnya masuk asal adalah kilat. Barkun adalah kilat. Kalau dulu anda mengajar di pusat bahasa Arab Al-Barqi. Al-Barqi ni pusat bahasa Arab cepat. Maknanya kita belajar ni cepat pandai. Barqi ni maksudnya dalam maksud lain, al-barqiyun maksudnya cepat macam kilat. Kilat ini asalnya barqun ada dalam Quran dalam surah Al-Baqarah. Wa ra'dun wa barqa yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadaral maut. Jadi barqiyah ini adalah maksud asal kilat, tapi telegram kalau kita hantar sampai cepat, terus sampai, tak macam surat. Surat ni lambat sampai. Jadi barqiyah ni asalnya
kekilatan maksud asal. Tetapi dijadikan bahasa moden jadi Telegram. Dan sekarang dah orang tak guna dah Telegram. Tak ada dah. Semua guna WhatsApp. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Sesungguhnya awak ada Telegram di pejabat pos. Li inna li alfa dolarin. Inna li alfa dolarin fil masrifi. Inna tahta syajarati arba'ata auladin. Inna tahta syajari arba'ata auladin. Okay, Alhamdulillah. Ini pun senang. Nombor 10. املأ كل فغار مما يلي بالكلمة المناسبة من الكلمات الواردة. Isilah. Ini imla ni adalah fi'il amar, fi'il suruh. Isilah. Isilah setiap tempat kosong. Mimma yali daripada apa yang berikut bil kalimah dengan kalimah yang munasabah daripada apa-apa yang berikut ni. Al-waridah. Al-waridah ni yang bersumberkan kat bawah ni. Ha. Okey, masrurun, jaiban, la'alla, am, babin. Dia dah bagi baris siap-siap, maka tak boleh tiba-tiba letak babun tempat yang mubtada babun kan. Babun tu berbaris marfu'. Ini dia bagi babin. Jadi kena letak tempat yang betul lah. Inna ghaliyatun alfi baban ghalin. Okey, nombor 1, hazihi sa'atu bi alfi. Tu dia buat dah alfi bi alfi rubiyatin innaha ghalin jiddan. Innaha bukan ghalin, ghaliyatun. Innaha ghaliyatun jiddan. Nombor 2, inna liqamisin inna liqamisi hisyamin. Qamisi itu tidak boleh bertanwin sebab dia mudhaf, hisyamin mudhafun ilaih. Inna liqamisi hisyamin jaiban. Jaiban ahmara. Jaiban ahmara. Sesungguhnya baju Hisham ada poket berwarna merah. Nombor 3, Masya Allahu. Bukan Masya Allahi. Tapi Subhanallahi. Kenapa? Okey, sebab sya'a ini fa'il. Sya'a ni adalah kata kerja. Sya'a ni kata kerja. Maka Allah dalam ayat Masya Allah, Allah ini adalah fa'il. Ini adalah fa'il. Allah lafzul jalalah al-fa'il. Pelaku bagi ayat, sorry. Al-fa'ilu. Jadi al-fa'ilu mesti marfu'. Masya Allahu. Subhanallahi. Kalau subhana tu dia adalah mudhaf. Allahi mudhafun ilaihi. Tapi masya'a ni terjemahan dalam bahasa Melayu, ma tu apa? Ma tu apa? Sya'a apa yang Allah kehendaki. Masya Allahu sebenarnya ada jawapan. Apa yang Allah kehendaki, jawapan dia ada kana kat sini. Tapi kita tak sebut Masya Allahu kana. Itu sebenarnya. Sebutan Masya Allah adalah sebenarnya Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki berlaku. Kana ni berlaku ataupun terjadi. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Masya Allahu kana. Tapi tak sebut kana, kita sebut Masya Allahu sahaja. Masya Allahu. Sya'a fi'il madhi, mudhari' dia yasha'u. Okey. Masya Allahu. Afil mustashfa Fatimatu. Lepas tu dia kata la'allaha. Okey. Ni terkejut Masya Allah, apa yang Allah kehendaki berlaku. Ni terkejut ni, kita baru terima berita bahawa Fatimah duduk di hospital. Kita ni, dia duduk hospital. Ni adalah soalan yang tak perlu jawapan. Macam kita terkejut, ya Allah, dia duduk hospital. Tak perlu jawab. Ya, tak perlu jawab. Ini soalan ada soalan untuk tak tahu jawapan. Ada soalan sebab terkejut. Sebab terkejut. Duduk hospital? Begitu. Jadi ini pun samalah, dia terkejut ni. Adakah Fatimah di hospital? Adakah di hospital Fatimah? Jadi kita kata la'allaha al-an bi khairin. La'allaha al-ana bi khairin. Ini soalan untuk terkejut. Soalan untuk terkejut, bahasa Melayu pun kita ada tanya soalan yang tidak perlu jawapan. Soalan ini soalan terkejut. Okey, Masya Allah tu pun sebab terkejut dah. Masya Allah, afil mustashfa Fatimah tu la'allah. Nombor 4, kam.
Kam baban. Kam baban li sayyaratika. Ada berapa pintu kereta awak? Kam baban li sayyaratika. Uh, Inna laha arba'at abwabin. Inna laha arba'ata abwabin. Sesungguhnya dia ada, kereta itu ada 4 pintu. Nombor 5, al-masriful ladzi khalfal mahkamati dzubabin. Dzubabin jamilin. Dzubabin, ada ke babin? Ba betul? Ada baban. Babin. Dzubabin jamilin. Uh, Bank. Al-masrifu ni bank, eh. Al-masrifu ni, apa kataan asal masrifu? Sorofa. Sorofa ni ada maksud sorofa. Sorofa. Kalau kita belajar sorof, sorof-sorof ni kita belajar. As-sorfu maksudnya pergerakan. Pergerakan fi'il. Kita belajar sorof ni, kita belajar pergerakan fi'il itu dia jadi daripada fa'ala jadi af'alu, jadi fa'ilun, jadi yuf'alu. Banyaklah pergerakan dia. Jadi al-masrifu ni adalah tempat bergerak. Tempat bergerak apa? Tempat bergeraknya duit. Duit ni kalau duduk dengan kita, di tangan kita, dia tak bergerak-gerak. Kecuali kita pergi belilah. Tapi duduk dalam bank, duit ni bergerak-gerak. Duit ni akan dibagi ke orang lain, diberi pinjam. Jadi macam-macam lah. Jadi betul nama dia al-masrif. Masrif ni tempat bergeraknya duit. Tempat diuruskan duit. Tasarruf juga bawa masuk pengurusan. Sebab menguruskan benda kan dia bergerak. Bahasa Arab ni dia ada kata asal dia. Semua benda ada kata asalnya. Jadi al-masrifu tempat bergerak, tempat urus duit. Al-masrifu. Al-masrifu alladhi khalfal mahkamati bank. Ni kita tak terjemah tempat bergerak tau. Kita terus terjemah bank. Bank yang berada di belakang mahkamah mempunyai pintu yang cantik. Zu babin. Zu wajib menjadi mudhaf. Babin mudhafun ilaihi. Kita check jap. Azam pukul berapa? Oh, dah azan dah. Kita berhenti dulu setakat ni sekejap. Kita sambung selepas azan. Selepas azan lah. Selepas solat Isyak. InsyaAllah.